Jadi kalau ada kejohanan negeri ke apa, bunyi jumpa lawan setiu je. Memang orang takut. Sebab berkenaan dengan badminton, saya dulu saya sekolah agama juga, jadi saya pun main badminton, dan saya main pun maknanya saya boleh wakil sekolah daripada tingkatan 1 lagi. Lepas tu saya pun sampailah saya habis sekolah tu tingkatan 6 tu, saya pun masih main lagi, wakil sekolah juga lagi. Lepas tu jadi benda badminton ni saya ni berterusan. Habis je sekolah, saya terus sambung mengajar. Jadi tak ada senggang lama. Jadi bila mengajar tu maknanya masa saya sekolah tu memang kalau nak kata pandai benar mungkin tak juga, tapi boleh kata masa tu seluruh sekolah agama kena. Gitu je. Jadi seluruh sekolah agama kena. Jadi bila saya masuk mengajar di sekolah agama, masa tu bermula di sekolah Ittifaqiyah Jetih. Saya masuk tu musim sukan. Bulan 3 musim masmak. Jadi masuk tu terus orang beri pegang sebagai jurulatih badminton. Sebab atas saya main tu lah orang tengok situ. Pengalaman main tu. Jadi terus orang beri pegang badminton dan saya pun jadi jurulatih. Masa tu tahun mula-mula tu saya ingat lagi masmak main di Kemamai. Al-Falah. Jadi bawa budak pergi main di Kemamai. Budak Ittifaqiyah main di Kemamai. Dan boleh kata saya pun tak ingatlah keputusan tu, tapi rasanya kalau tak silap saya keputusan tu positif lah juga. Ittifaqiyah tu boleh, kalau tak Johor naik Johor lah masa tu. Jadi daripada situ orang Jabat Agung dia lepas tu sepanjang masmak, maknanya moga saya pun tak berhenti ngajar daripada sementara, serik sambung terus lalu sampai jadi cikgu tetap apa semua sekali, dan di sekolah agama sahaja. Jadi terus sampai badminton sehinggalah wujudnya ke Suma. Jadi ke Suma baru lagi. Wujud ke Suma tahun 2000. Jadi bila wujud ke Suma, orang tak nampak dah lah orang lain. Sebab saya duduk latih dah 10 tahun dah, daripada tahun 89 sampai 2000. Jadi 10 tahun dah situ. Jadi terus jabat agama latih saya jadi jurulatih untuk Kesuma badminton. Jadi masa tu Kesuma dia nembah negeri je, utara sahaja. Jadi saya pun okeylah. Jadi bila buat masmak, buatlah pemilihan budak. Pilihlah budak semua sekali daripada sekolah-sekolah lain pun pilih belakang mana yang terbaik kita ambil. Jadi buat latihan, dan masa pergi ke Suma tu maknanya memang tim Terengganu boleh kata tim yang agak kuat lah nak banding dengan negeri lain. Sebab kita masa tu main nembah negeri je, Kelantan, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sonai. Jadi hak cabaran sikitnya Kedah lah dengan badminton ni. Kedah yang cabaran masa tu. Tapi bila dah Terengganu kerek menang, Kelantan pun mula. Kelantan pun start nak cabar dah. Kelantan, Perak start dah. Jadi sampailah hari ni sehingga ke tahun lepas lah. Tahun ni moga-moga Kesuma tak ada dengan saya. Daripada tahun lepas, jadi daripada saya latih budak lelaki, lepas tu saya ambil tingkat puan Kesuma. Start pada tahun 2000
2001 kan 2021. Set tu 2021 baru lagi 2022 tak 22 23 24 25 2022 2021 tak ada masa COVID. Lepas tu tak mana kata setiap tahun sekolah agama mesti akan ada wakil badminton Kusuma. tak ada akan ada seorang. Kalau hak lelaki lah, hak puan putus juga. Hak puan putus. Hak puan tahun 2021 2022 tu putus. Tak ada. Sebab kita sekolah lain ada pelajar yang lebih bagus. Jadi kita pun tak ambil lah pelajar kita. Okey, Ustaz. Tapi kalau sebelum tu, kalau hak lelaki memang tak putus lah. Ada sama calon. Ada setiap. Ala-ala kita cakap pasal sukan tu, Ustaz. Kalau kita nak tahu mas-mak ni tak? Kita pernah sekolah agama mesti pernah ada jadi juara keseluruhan sukan. Kalau Mas-Mak Stiu tak pernah ada. Tak pernah daripada dulu lagi. Stiu tak pernah. Cuma kalau menang pun kita menang 2-3 acara gitu je. 3 acara lah. Macam tahun lepas kita menang bola saja. Macam hak dulu kat kita menang badminton, kita menang pingpong. Tu je. Tapi nak jadi juara keseluruhan Mas-Mak tak ada lagi. Tak ada lagi. Kita macam kita ada kemampuan benar Ustaz nak jadi juara keseluruhan. Kita banding sekolah lain. Kalau tengok gitu, kita sebenarnya kalau nak kira kita ada je. Tapi mungkin dari segi kepakaran dan kesungguhan latihan. Sebab nak cari orang yang betul-betul sungguh nak betul-betul minat latih ni payah juga sebab perlu mengorbankan masa dan tenaga. Macam dulu kita tengok pingpong selalu Johar. Sebab pingpong masa tu Cikgu Cik Liah dia memang dia minat dan memang dia mahir, memang dia pakar. Jadi kalau dia latih, dia bawa budak buat persahabatan, dia lawan budak-budak Cina, Cina Wising, budak-budak pingpong sekolah Cina Wising, budak-budak wakil negeri kalah budak-budak tu, menang budak kita lagi. Kalau dia latih, memang nampak memang budak-budak kita menang masa tu. Jadi kalau ada kejohanan negeri ke apa, bunyi jumpa lawan Stiu je, memang orang takut. Sebab Cikgu Cik Liah. Sebab ilmu dia bab pingpong memang tak lawan. Tak lawan tu. Tinggi tu makrifat. Memang sungguh. Jadi hak biasa kat kalau hak pun nak johar dulu kat pingpong, badminton. Tu jelah. Mana lain memang bola apa ni isi guni. Dulu kalau lawan 5 nego tu biasa. Law ni boleh bagi soalan. Law ni kita boleh johar 3 tahun dah. Maknanya tengok atas kesungguhan cikgu, kesungguhan budak. Tu je. Nak cari hak sungguh tu yang jadi payah je. Kita apa ni macam bola jaring. Kita tak pernah johar. Tak pernah johar. Daripada dulu tak pernah johar. Memang lebih kurang bola kot. Jadi belasan orang sama. Sebab apa? Sebab kita tak ada cikgu yang betul-betul komited nak latih dan ada kemahiran. Tak ada tu. Lepas tu budak-budak kita pun budak-budak gitu budak orang kata turun. Lepas tu kalau main pula tak boleh belaga sikit rebah lembek belaga sikit rebah, belaga sikit nak marah kat orang. Jadi lembek. Dulu bola pun gitu dulu. Bola pun agak belaga sikit rebah lembek. Jadi orang nak kerah main badminton dengan pingpong sebab dia tak belaga. Duduk sebelah-sebelah. Jadi orang tak nampak lah lemah. Jadi kita buat atas betul-betul atas cerdik main. Kalau kita tengok kebanyakan joy keseluruhan ni semasa atas. Memang dia pertama budak dia cerdik. Budak cerdik je.
Sebab sama umur yang berlaku. Sebab sama umur je. dia benda ni gantung atas mindset juga. Memang budak yang pertama budak dia cerdik. Main sukan maknanya main. Lepas tu dalam sukan nak cerdik. Betul. Bukan belajar Tak ada. Bukan belajar saja nak cerdik. Main sukan nak cerdik. Kalau saya latih badminton, saya memang kata main badminton ni mainnya orang yang cerdik. Orang yang cerdik, orang yang tahan otak dia. Tahan mental. Kalau tak tahan mental, tak cerdik, nak boleh tipu orang kan. Ya. Betul. Sebab benda tu nak kena jatuh bola. Nak kena tipu orang. Kalau tak tipu, tak jatuh. Sebab orang boleh hambat pergi mari, orang hambat sama. Jadi kena cari juga tepat nak jatuh bola. Jadi kena cerdik. Memang saya kalau latih badminton, saya tekan sangat. Mesti cerdik. Kena fikir juga lagu mana. Yalah masa belajar tak berapa cerdik pun. Masa main tu kena cerdik. Masa main tu kena cerdik. Otak main, orang panggil otak main. Otak cerdik, main cerdik.